Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. Aku dalam perjalanan nak pergi ke perkuburan Siti Khadijah, perkuburan makna. Tapi kawan aku Bancik cakap, kau nak tengok tak Proton Wira kat sini? Aku ingatkan Proton Wira yang kena ekspor apa semua dia ke Egypt tu semua. Rupanya tidak. Proton Wira rakyat Malaysia ada sampai dekat sini. Ni ni depan aku ni. Yep. Ya. Proton Wira ni dia buat, owner dia guna untuk rayau dunia sebenarnya. Tapi sekarang ni terkandas sekejap dekat Mekah. Dia mulakan perjalanan dia tahun lepas. Rasanya dia ngambil 33 hari untuk sampai ke sini melalui Thailand, Laos, China, UAE dan sebagainya lah. Dan akhirnya terkandas dekat sini kerana ada masalah dengan karner dia. So, from what I understand, he wants to renew the karner and then ship it back to Malaysia soon. Tapi itulah, orang nak buat construction kat sini. So, kereta dia ni kena kepung dengan benda-benda dia. Tapi ada orang jaga kereta ni. Ada orang jaga kereta ni. Ada ustazah yang tolong jaga kereta ni. Kunci pun ada. So, masalahnya aku pun malah nak naik. Dan kalau korang nak tahu, kereta ni sebenarnya dia ialah yang export model. So, it's not the Wira. They call it the Persona yang ni. 416 GLX. Dan yang ini, left hand drive. Jom tengok ke depan ni. Tu dia. Oh, sini cuaca panas betul. So, kereta ni menurut kata owner dia masih lagi okey. Tapi sebabkan dah lama kena tinggal ni, mungkin dah kena tukar bateri. Dulu enjin boleh start apa semua pun okey. Now tayar semua dah kena ni balik. Allahuakbar. So kita doakan urusan beliau dipermudahkan supaya dia dapat shipkan balik kereta ni. Ya, aku syak shipping cost dia lebih mahal daripada value kereta ni. Tapi nilai sentimental kereta ni tak boleh challenge. Assalamualaikum.